Kita yang kenit-kenit ni, yang ni lah yang suka sangat cik pasal dengan Allah Ta'ala. Dalam video kali ini, kita akan menelusuri sirah Nabi di Jabal Nur dan Taif. Jom, Alhamdulillah. Kita dah sampai mana yang? Kita sampai Gua Hira. Ini laluan ke Gua Hira. Tak tahu saya nak bawa gimana. Nak ada kencing ke ni? Boleh ke bawah ni nak tukar? Wah, unta. Wah, nampak unta kan. Alhamdulillah kita dah sampai ke Gua Hira. So ni adalah dia punya tempat lepak dekat Gua Hira. Gua Hira yang tadi tu ke atas. Ni kita nak masuk museum. Sebelum kita ambil ibrah, kita masuk museum dulu lah. Jom lah. Harga nak masuk museum ni tak silap seorang 15 rial. Kita akan dikumpulkan sebelum masuk ke dalam museum untuk diberi taklimat oleh petugas. Dalam museum ni ada 4 seksyen kalau tak silap. Yang macam korang nampak ni adalah seksyen sirah Nabi-Nabi Ulul Azmi. Namun ada bahagian-bahagian yang kita tidak dibenarkan untuk merakam. Mungkin disebabkan faktor-faktor keselamatan. Dalam ni juga ada replika Gua Hira yang ukurannya 90% sama dengan ukuran sebenar di atas jabal sana. Okey, Alhamdulillah. Sekarang kita dekat Gua Hira. Dekat Gua Hira pula. Dekat Gua Hira, dekat Jabal Nur. Okay, so kita nak bawa Ishak pergi tengok onta. Kat sini ada macam-macam sebenarnya. Tapi sini tadi Ishak tidur, so tak boleh nak bawa. So ni dia dah bangun, so boleh lah bawa dia pergi tengok onta kejap. So kita orang pun lapar sebenarnya ni, nak cari makanan. Kat sini kalau boleh tak payah beli lah. Makanan dia mahal. Tahanlah sikit. Tapi kalau dah terpaksa ada kedai bakso kat depan tu, boleh lah try. Sini harganya memang keras, sangat keras. Cakap direct je tak apa. Jauh dia. Bakso onta. Bakso onta. 20 rial. Masya Allah. 20, 55, 30. Ha? Ras-ras. Ishak. Cak Bismillah. Ni. Mi. Tengok sambungan Gua Hira tinggi tu macam mana. Luar panjat satu hal. Kedua, pengorbanan isteri tu hantar makanan setiap kali Nabi naik ke sana selama 3 tahun. Macam mana tu? Sayyidatina Khadijah kan selama 3 tahun berkhalwah. Bukanlah setiap hari, tapi kerap Nabi naik. Nabi akan naik semua 3 tahun kebelakangan tu sebelum menjadi Rasul, Nabi selalu naik.
sebab cinta Nabi dan Sayyidatina Khadijah ni wonderful lah. Dia satu cinta yang betul-betul agung tau. Sampaikan sehingga waktu Rasulullah dah kahwin dengan isteri-isteri yang lain atas wahyu Allah kan, pun masih lagi meniti di bibir Rasulullah tentang Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Yalah, tengok Sayyidatina Khadijah ada waktu orang jauh dari Rasulullah. Sayyidatuna Khadijah mempercayai waktu orang semua mendustakan Rasulullah. Sayyidatina Khadijah membela waktu semua orang menghentam Rasulullah. Macam mana Rasul tak sayang? Macam mana Allah boleh tak sayang dengan Siti Khadijah? Sehingga kan tiada satu wahyu pun yang turun untuk Rasulullah kahwin lain waktu Siti Khadijah ada. Bila turun Rasulullah turun kan, dekat sini, ini yang baru di belah sana. Turun kemudian Rasulullah toleh Rasulullah nampak Jibril buka sayap dekat belakang tu, dekat Jabal Nur ni lah. Buka, kembangkan sayap, tutup timur, tutup barat. Besar Jibril. Di dalam kisah yang lain, waktu Rasulullah berdialog dengan Jibril, kalau tak silap masa nak naik ke Sidratul Muntaha kan, masa dalam perjalanan Rasulullah kan diperlihatkan dengan sekali lagi rupa paras Jibril yang asal. 2 kali dalam Quran pun disebut. Pertama waktu Rasulullah menerima wahyu yang pertama, yang kedua masa Rasulullah nampak Jibril dekat alam malaikat sana, lepas daripada Sidratul Muntaha. Sidratul ni pokok Muntaha tu macam garis sempadan tau, untuk lepas masuk ke sana, tu alam malaikat lah. Dan Jibril alaihissalam pun menampakkan dirinya yang gagah besar. Rasulullah kata, Masya Allah, aku kagum dengan ciptaanmu ya Jibril. Jibril malu dengan Rasulullah. Jibril kata, jangan macam tu ya Rasulullah. Ni kita lah yang nak bagi faham tau. Jangan pula kata, apa pula Jibril cakap macam tu kan. Nak bagi faham ni, nak bagi sampai. Jibril kata, selain aku ada lagi malaikat yang lagi besar. Jibril buka sayap kanan 300, buka sayap kiri 300, ada yang kata 600, kita ambil 300. Jibril kata, selain aku ada lagi yang besar, Israfil. Israfil dia buka satu sayap di sebelah kiri, kanan dan kiri. Kanan je, malaikat Jibril yang besar dengan 300 sayap tadi duduk di bawah satu sayap. Besarnya malaikat. Kemudian Nabi kata, Masya Allah, aku kagum dengan ciptaan Israfil. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Kalau kita nak tiup ni, berapa kekuatan atau besar orang tu nak tiup. Contohlah kita tiup tisu, kan? Berapa pula kekuatan satu-satu tools tu, ataupun satu-satu mekanisme, ataupun satu-satu makhluk tu untuk tolak makhluk lain. Contoh kipas angin yang besar, memerlukan kipas angin yang besar untuk tolak kita, baru terbang. Nak tiup alam ni besar mana pula makhluk. Hingga dikatakan antara telinga ke bahu malaikat Israfil tu 70 tahun perjalanan. Tapi 70 tahun tu, soalan dia, adakah 70 tahun yang sekarang? Mungkin 70 tahun itu dinisbahkan kepada kenderaan paling laju waktu tu, yakni kuda. Kan? 70 tahun perjalanan. Maka malaikat Jibril tadi pun dia kata,
Selain daripada itu, ada lagi malaikat yang lagi besar. Ada dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf, kata ada 8 malaikat penjaga arash. Itu lagi besar. Satu malaikat penjaga arash buka satu kapak je. Tadi malaikat Israfil 600. Jibril duduk di bawah satu sayap. Malaikat Israfil duduk di bawah satu sayap malaikat penjaga arash. Tak sampai lagi 300. Tak sampai lagi 1200, silap. Besar. Soalan dia, itu baru makhluk. Macam mana dengan Allah Ta'ala, pemilik alam? Lagi lah dahsyat. Soalan yang kedua, malaikat tengok kita ni macam mana? Halus je, senang je. Tapi soalan ketiga, kita yang kenit-kenit ni, yang ni lah yang suka sangat cek pasal dengan Allah Ta'ala, yang suka sangat buat apa orang kata, langgar perintah Allah. Sedangkan makhluk yang besar-besar semua tu taat. Kita rasa kita paling hebat. Sampai dalam kalangan makhluk manusia ni lah ada yang sanggup mengaku Tuhan. Jadi itulah ibrah yang jadi dekat sini lah, kawasan Gua Hira ni. Kita boleh ambil daripada cerita Gua Hira. Dan juga disebabkan kemuliaan Al-Quran yang turun tu, Allah memulia Nabi Muhammad tu, dia memang mulia lah. Sebab Al-Quran itu turunlah pada Nabi yang mulia, untuk umat yang mulia, pada hari yang mulia, hari Jumaat, pada malam yang mulia, malam Lailatul Qadar. Macam itulah kisah dekat Gua Hira. Dan begitu jugalah cintanya Sayyidatuna Khadijah dengan Rasulullah. Besoknya tu kami berangkat ke Taif untuk berziarah. Namun kami tidak tidur di Taif, hanya berziarah balik hari. Perjalanan ke Taif ni mengambil masa kira-kira 1 jam setengah dalam 92 km dari Mekah. Sepanjang perjalanan ke Taif, kami ditemani gunung ganang dan lembah-lembah yang kering kontang. Hanya sebahagian tempat sahaja yang subur. Begitu hebatnya pengorbanan Nabi SAW dalam menyebarkan Islam, sehingga menempuh jalan-jalan yang berliku demi agama Allah yang tercinta, agar umat mendapat kesejahteraan seperti yang kita rasa hari ini. Alhamdulillah, kita dah sampai dekat Taif. Ni dekat Masjid Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu wa ardah. Kita tengah bergerak menuju ke Masjid Sayyidina Abbas, kawasan yang Rasulullah SAW pernah datang untuk berdakwah, namun ditolak oleh penduduk Taif ketika itu. Apabila dakwah Nabi di Mekah sudah tidak diterima, lalu Nabi menukar haluan dakwahnya ke Taif. Dalam perjalanan, kalau tuan-tuan dapat tengok tadi, ibu dan ayah dapat tengok macam mana Nabi mengharungi gunung ganang yang saya kira tadi, saya nampak tadi cuma ada satu perigi saja, tanpa air, tanpa ada perhentian R&R. Nabi lalu bersama Zaid ibn Harithah. Bila sampai di Taif, Nabi nak tunjuk pada kita, bila kita masuk satu-satu tempat, jangan kita buat macam tu kita punya tempat. Nabi buat macam mana? Nabi berjumpa dengan 3 orang adik-beradik yang saya cakap tadi, pembesar Taif, yang di kawasan Taif ini
kesemuanya, kebanyakannya tergolong terdapat kaum ataupun bangsa suku kaum yang diberi nama suku kaum Thaqif. Kenapa Nabi memilih Taif? Kenapa tak tempat lain? Kenapa Taif? Taif sejuk Ustaz. Taif ada buah-buah kot. Kan? Ulama kata kenapa Nabi memilih Taif adalah disebabkan salah satunya Taif ni adalah kawasan pemerintahan, kawasan ekonomi, banyak pentadbiran, dan di antara salah satu sebab juga adalah keluarga susuan Nabi yang Nabi menyusu dengan bukan Suhaibatul Islamiyah, Halimatus Sa'diyah ada di sini. Menunjukkan dalam kita nak berdakwah, Nabi masih lagi memilih prioriti untuk berdakwah pada keluarga, walaupun pada ketika itu pada keluarga susuan. Maka Nabi pun sampai berdakwahlah, berjumpalah Nabi SAW dengan 3 orang pembesar Bani Thaqif. Kemudian Nabi pun bercerita, sembahlah Allah, dialah Tuhan yang satu, tiada Tuhan yang disembah melainkan Dia, dan aku adalah utusannya, Muhammad Rasulullah. Selepas berdakwah kepada ketiga orang pembesar itu, macam Ustaz cakap tadi, maka mereka menolak disebabkan sudah dihasut. Kemudian yang lebih menyayat hati, pembesar-pembesar ini, 3 orang pembesar ini menyuruh kesemua hamba-hamba saya, perempuan, anak kecil, anak besar, lelaki, beratur. Cuba bayangkan beratur di sepanjang jalan ini. Contoh, sepanjang jalan Nabi jalan, Nabi diherdik, Nabi diterca, batu dilempar, selipar dilempar, kena muka Nabi, berdarah, sehingga kan darah yang mengalir itu bertakung di telapak kaki Nabi. Cepat, sehingga satu tempat sampailah Nabi, nanti kita dapat tengok dekat satu kebun kurma. Kebun kurma ini adalah milik Utbah ibn Rabi'ah dan juga Allahumma salli ala Muhammad, Syaibah ibn Rabi'ah. Siapakah mereka ini? Mereka ini juga salah satu kaum Quraisy, dan Nabi dalam Nabi juga adalah berasal dari kaum Quraisy Bani Hashim, yang Utbah bin Rabi'ah dan juga Syaibah bin Rabi'ah juga Quraisy tetapi Bani yang lain. Namun disebabkan Asabiyah mereka tidak menerima Nabi ketika itu, tapi disebabkan Asabiyah mereka melihat kesian pemuda ini. Maka tatkala Nabi berjalan di satu teduhan di kebun kurma itu, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah menyuruh hambanya yang bernama Addas, Sayyidina Addas radhiyallahu anhu wa ardah, memberikan anggur untuk dimakan pada Rasulullah. Kemudian Sayyidina Addas pun ambil, berjalan, beri kepada Rasulullah dalam keadaan Rasulullah duduk. Rasulullah duduk, Sayyidina Addas beri sambil duduk. Sayyidina Addas memandang Rasulullah. Rasulullah dalam keadaan tengah makan anggur, terasalah ada orang pandang. Rasulullah pandang. Sayyidina Addas bertanya, siapa pakcik? Pakcik bukan orang sini. Nabi SAW menjawab, silap. Nabi memandang Sayyidina Addas. Kemudian Nabi bersuara kenal, bertanya, siapakah kamu anak muda? Anak Addas dari Mirnawa di Iraq. Kemudian Nabi berkata, oh Mirnawa di Iraq, di sana ada seorang orang soleh yang bernama Yunus ibn Matta. Agak-agak siapa? Nabi Yunus alaihi salam. Nabi pun menceritakan sekian sifat Nabi Yunus. Kemudian Addas hairan, pakcik ni siapa? Pakcik bukan orang sini. Orang sini semua tidak kenal Yunus ibn Matta. Kemudian Nabi berkata, sesungguhnya Yunus ibn Matta itu juga adalah saudaraku. Kerana Nabi kan, Nabi dan para Rasul kan semuanya bersaudara, saudaraku. Nabi pun bercerita. Melihat kelakuan Nabi, Sayyidina Addas menjadi kagum. Sayyidina Addas menjadi
terkesima, sehingga kan sebelum Nabi balik, Sayyidina Anas sempat mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Dan peristiwa itu membuktikan perjalanan Nabi ke Taif tidaklah sia-sia. Bahkan satu orang dari Nirnawa yang juga hamba sahaya ketika itu masuk Islam diasbab oleh kelakuan dan tingkah Nabi yang berakhlak. Kita dah sampai ke mana? Tidak sampai. Taif. Insya-Allah. Sejuk ya. Sejuk. Tak tahu apa dia. Tapi sejuk lah. Sejuk best. Kau beli kat Madinah sejuk macam ni ya. Okey, yang kat belakang ni kalau nak tahu, belakang ni adalah maktabah Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu arda. Sahabat Nabi yang berhijrah ke Taif untuk berdakwah. Beliau adalah seorang mufassir yang mentafsir Quran. Pada ketika itu usia beliau belasan tahun. Sudah pun mentafsirkan ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas memilih untuk wafat di sinilah. Okey, kita nak pergi mana? Melontar madu. Tengok orang melontar madu je lah. Kita tengok orang melontar madu. Nak melontar. Kita try lontar dekat Madinah tengok. Kat sini nak lontar, elok-elok. Tu ada Masjid Sayyidina Abbas. Ni orang kata kawasan madu-madu. Madu. Dibeli. Bapak, ibu. Belanja. Murah. Oh, ya. Terik. Combination. Madu. Lala tak pakai pun tripod. Madinah. Kat sini baru bau. Ya tu. Bau lu lah. Kasih bonus time. Coba bonus time. Coba. 7 bonus time. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 botol 100. Ya, satu semua. Yang lain beli kasih 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buat bagi-bagi. Percuma lagi botol 1. 100. Lagi percuma 1. 8 botol 100. 8 botol je. 8 botol 100. Bonus time. Bagi saya satu. Coba kasih bonus. Nak yang free. Apa sudah jadi ni? Ya, Alhamdulillah dia nama dia rezeki tak salah alamat. Berapa, bang? Dia bagi sebelah botol 100 lah 100 rial. Doral ni mahal. Taif mari. 11 botol 100. Tadi ada nak jual 18 botol 100 tapi dah terbeli hari ni. Apa boleh buat? Rezeki lah. Alhamdulillah. Kita dah diorang ni punya marketing baik lah bagi kita rasa dulu. Lepas tu buat rasa nak beli. Kita kan kat Kilang Ros. Harapnya tak adalah marketing macam tadi. Dan tak melontar macam tadi lah. Kalau melontar macam tadi habis syang lah. Kan boleh tengok-tengok benda gini. Yang bawa je dia. Jalan. Biarkan dia jalan. Ini Kilang Ros kat sini sekarang tengah berapa belas degree dah? 16, 18. Wah. Apa tu? Oh nak buka. Alhamdulillah. Kat sini ada tempat ros. Silap minyak wangi ros apa? Jom turun bawah sana. So ada kat bawah sana tu. Tapi ros ni kering. Ros, oh ni lah dia rosnya. Rosnya kering ya musim.
Sejuk ni lah dia pokok ros sebenarnya. Nampak macam pokok wortel ni. Nampak macam lah matilah sebab dia kering kan. Dia tak ada ni. Dia bukan musim dia. So dia macam glamping tu. Kalau nak healing lah, boleh healing kat atas tu. Kita masih lagi di Taif sebenarnya. Bunga tu kembang Kan. Okay, Alhamdulillah sampai dekat ni. Rashid Al-Qurashi Factory. Kita makan nasi onte. Kita makan nasi onte. Nak makan nasi onte sangat. Makan nasi onte. Tak tahulah ada apa kat sini ya. Masih lagi di area-area Taif. Untuk mencekik nasi onte. Dekat belakang sana kot. Terima kasih. Terima kasih. Kita orang sudah puas makan madu. Masya-Allah sejuk guys kat sini. Bunyi sejuk tu lain macam tu. Yushad tak dapat jalan eh? Sejuk sangat ni. Pas lagi musim dingin baru sejuk. Rasa macam kat kamera tu. Tu dia. Satu nafar tibas 85 rial. Satu ekor ayam 60 rial lah yang cuma air teh ros. Mahal ya. Kira belanja ke? Kita dekat apa tadi yang Marina apa? Marina Restoran. Makan daging unta tu. Makan nasi unta. Bau nasi unta. Nasi unta. Sampai. Nasi apa? Ni ayam. Ayam dengan kibas. Ayam dengan kibas. Kita tunggu kibas. Kibas. Nasi salam. Dia sekali. Ayam kibas. Nasi Arab ayam kibas. Lontar lu jamrah sebelum tawaf wada. So kita pergi dekat ni panda ni. Kalau dekat Mekah Tower tingkat 3, Tower 3 ada panda. Naik je escalator. Kalau daripada depan Masjidil Haram tu naik straight je sampai tangga ketiga sebelum surau. Dekat Clock Tower yang escalator viral tu. Malam ni adalah malam terakhir kami di Mekah. Memandangkan malam ni malam nisfu Syaban, jadi kami ambil kesempatan untuk duduk dan berdoa lama-lama di Mataf di hadapan Kaabah. Sebab esok kami akan melakukan tawaf di tingkat 1 sebab bawa stroller baby bersama. Lambaian ini adalah lambaian yang paling menyakitkan. Mudah-mudahan Allah menjemput kami dan kita semua ke sini lagi.